Jom teman saya buat coklat chip cookie mix Berli. Saya buat cookie ni ada dua saiz. Inilah tepung yang saya guna. Coklat chip cookie mix Berli ni mudah sangat nak buat. Instruction pun dia ada bagi kat belakang. Okey, sediakan mangkuk. Inilah tepung Berli tadi. Oleh tepung ni dia cukup lekat dah. Dia ada dah coklat chip dia. Untuk sendiri pun dia dah cukup lekat rasa. Okey, jom kita buka. Masuk ke semua bahan. Bahan yang kita perlu telur sebiji dengan butter 65 gram suhu bilik. Haus bati guna tangan je. Kita nak ramah butter. Lalu kita gaul dengan spatula. Dia tak sebati molek. Tangan dia sebati molek. Sebab kita nak ramah butter. Lah coklat chip tu cair lah. Lah tak comel lah adunan saya. Ni akibat pertama kali buatnya. Bola next time saya tahu dah. Ni dia ada lagi lah ketulah coklat chip tu. Boleh lah. Okay, next kita letak dalam peti sejukkan selama 20 minit. Sedianya bila kita masak nanti dia betul comel. Dia tak cair lah. Sementara tunggu adonan dalam peti sejuk. Panaskan oven. 160 api atas bawah selama 20 minit. Lepas tu loyer tu letak baking paper. Saya guna scoop aiskrim saiz 3 cm. Okey, kita keluarkan adonan. Adonan dah ready. Kita scoop dia. Scoop dia tu boleh tengok dalam video tu saya buat macam mana. Lepas tu letak kat loyer. Ni hasil saya scooping. Saya jarak-jarak dia. Scoop nanti dia cair, dia nekat sama gigi dia lah. Kalau dah scoop sampai habis, masuk ke loyer yang kita panas tadi. Tutup oven. Suhu 160 api atas bawah selama 7 minit sahaja. Kalau lebih dari masa ni dia jadi keras kekong lah biskut tu. Kekong kat dinding pun kekong. Tak tahu biskut tu masuk belakang biskut tu dia ben-ben sikit je. Biskut tu bila dah masuk dia lembut dah. Dia tu keras kekong. Kena sejukkan dahulu. Okey, dah masak kita keluarkan loyer tu. Lepas tu kita sejukkan dahulu sebelum kita masuk dalam bekas. Kata tutup. Next kita buat pula. Nak buat next batch ni sementara tunggu biskut tu masuk pun boleh juga scoop lalu. Ni saya guna scoop aiskrim saiz 2.5 cm. Si guna scooping aiskrim ni dia mudah nak kontrol saiz dia. Scoop sampai habis. Lepas tu masuklah dalam oven. Okey, ni hasil saya buat. Awak boleh tengok sendiri tu. Biskut dia kalau dah masuk tu dia lembut. Tengok tu dia burn-burn belakang sikit. Oh lupa sementara tunggu loyer tu ada. Awak kena letak adonan tu dalam peti. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.